Ada cashback lah. Tun Wow dah tambah satu lagi features di mana selepas ini semua pengguna Tun Wow akan menikmati cashback apabila mereka buat top up peribadi. Ya, serius. Maksudnya kita top up sendiri pun kita dapat duit. Saya ulang, top up sendiri dapat duit, guys. Tun Wow akan bayar kita cashback sehingga 5%. Saya rasa ini adalah telco yang pertama beri cashback kepada pengguna-pengguna dia. Top up tak pasal-pasal dapat duit. Kiraan dia macam mana, simple je. Jika anda top up sendiri ataupun anda top upkan kepada orang lain, anda akan dapat sebanyak 2% cashback. Dan orang yang menerima top up tersebut, mereka akan dapat antara 1 hingga 3% cashback. Macam mana tu? Okey, kepada penerima top up yang menggunakan SIM kad Tun Wow belum sampai setahun lagi, mereka akan dapat 1% cashback. Tetapi kalau mereka dah guna SIM kad Tun Wow lebih setahun, maka mereka akan dapat 2% cashback. Dan kalau mereka dah guna lebih 2 tahun SIM kad Tun Wow, mereka akan dapat 3% cashback. Jadi senang cerita macam ni lah. Katakanlah anda ni dah guna SIM kad Tun Wow 2 tahun. Anda buat top up RM50, maka anda yang top up diri sendiri dapat 2% cashback. Anda yang menerima top up tu dapat lagi 3% cashback. Jadi total 5% cashback anda dapat. Top up dapat cashback, top up dapat duit. Siapa nak bagi, guys?